Okey, jap. Korang dengar sini dulu, tidur 6 saat ni boleh menyebabkan kematian ke? Biar betul. Sekarang tengah tular satu terapi tidur 6 saat yang konon-kononnya boleh reset otak dan buang unsur negatif dalam badan. Tapi KKM baru je keluarkan amaran keras lah. Pada ni bukan terapi lah, ni bahaya. Dan ini sebenarnya bukanlah tidur pun kan. Perawat tu akan tekan bahagian leher ataupun bahu sampai mangsa pengsan sebab otak tak dapat oksigen. Dan dalam dunia medik macam ni, ini dipanggil induced convulsive syncope. Kenapa orang rasa segar bila bangun? Sebenarnya itu respons kecemasan badan. So bila otak hampir mati sebab tak ada oksigen, badan akan merembeskan hormon macam adrenalin dan endorfin untuk selamatkan keadaan. So rasa euforia macam tu cuma kesan sementara lah, macam orang hampir lemas yang dapat bernafas semula kan. Tapi risikonya boleh kena stroke, boleh ada kecederaan otak yang kekal, boleh kena sawan dan jantung pun boleh berhenti lah. So jadi janganlah sebab nak ikut trend atau terberdaya dengan istilah reset otak ni kan, kita gadaikan nyawa pada amalan yang tak ada asas sains langsung. Sebab kesihatan ni bukanlah untuk dibuat eksperimen di media sosial. Kalau korang rasa stres, carilah pakar yang bertauliah dan bukanlah perawat yang nak cabut nyawa korang dalam masa 6 saat. Aizudin Samni, Ideas that move Malaysia forward.